Pertama sekali, rombakan kabinet bukanlah satu perkara yang luar biasa. Kita melihat Pak Lah pun merombak kabinet pada tahun 2006 walaupun mengambil alih pada tahun 2004. Dan kemudian Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib pun waktu mengambil alih Perdana Menteri pada tahun 2009, tahun lepas mempunyai rombakan kecil, ya, dan minggu lepas. Jadi soal merombak kabinet ini adalah pertamanya adalah satu perkara yang biasa dan berlaku di mana-mana sahaja. Yang penting ialah Perdana Menteri mesti mempunyai kabinet yang mampu untuk mendukung aspirasi beliau. Sebagai Perdana Menteri, seperti mana yang kita tahu, ahli parlimen seperti saya, kita masuk dalam kabinet kerana ihsan Perdana Menteri. As simple as that. Please remember that. Kita berada dalam kabinet kerana ihsan Perdana Menteri. Dan dia boleh memecat ataupun menggugurkan kita pada bila-bila masa. Dan sudah tentu pertimbangan diambil, Perdana Menteri akan meletakkan kesetiaan, bukan kepada beliau, tetapi kesetiaan kepada kabinet dan juga institusi Perdana Menteri, dan juga kewajipan untuk collective responsibility, ya, mendukung bersama satu pertanggungjawapan. Apabila ada satu keputusan dibuat dalam kabinet, walaupun kita tidak bersetuju, tetapi bila kabinet secara keseluruhannya bersetuju, kita tidak cara jalan lain. Kita mesti menyokong, kalau paling tidak pun mendiamkan diri. Dan kalau kita betul-betul merasakan satu-satu keputusan itu memang tidak boleh diterima oleh kita, maka kita buat satu perkara yang budiman, yang gentleman, iaitu untuk meletak jawatan dan tidak bersama dalam kabinet. Dulu bila Perdana Menteri tidak membuat apa-apa tindakan, orang kata dia lemah, dia tidak mempunyai motivasi dan tidak mempunyai kekuatan mental dan juga political will untuk membuat tindakan ataupun mengambil tindakan. Sekali ini dia buat sekali harum, orang pun banyak bertanya. Kita boleh pecahkan. Yang pertamanya seperti mana saya katakan tadi, ada sebab-sebab kenapa yang berhormat Tan Sri Muhyiddin digugurkan, dan Perdana Menteri pun telah menjelaskan kepada rakyat. Begitu juga dengan Datuk Seri Panglima Syafiee. Yang lain-lain itu saya rasa tidak menjadi masalah. Pelantikan kabinet datang dan pergi.